Setiap kejayaan pasti ada strategi di sebaliknya ya. Menyimpan emas bukan sekadar simpan tapi perlu ada disiplin dan perancangan. Puan Umi merupakan panelis yang seterusnya Puan Umi sudah berjaya membeli tanah tanpa sebarang pinjaman. Jadi saya ingin bertanya pada Puan Umi, berdasarkan pengalaman Puan, berapa lama biasanya seseorang perlu simpan emas dan apakah strategi yang Puan gunakan dalam menyimpan emas sehingga mampu membeli aset seperti tanah tanpa pinjaman? Puan tak mute ya Puan? Okey, Assalamualaikum. Dengar? Okay. Alright, okey. Alright, terima kasih kepada moderator Puan Fazhuda. Okey, dan rakan speaker. Ya Allah. Okey, dan rakan, minta maaf teman. Okey, dan rakan speaker saya Tuan Bashir. Okey, so soalan sebenarnya topik ni topik yang berat untuk saya bawa, tapi saya cuba untuk sampaikan sebaiknya. Okey, alright. Macam mana saya boleh beli tanah dengan cash sebenarnya? Okey, dia macam ni. Okey, saya cerita dulu pengalaman. Nak dengar tak? Okey, pengalaman saya sebenarnya apa yang berlaku ni lebih kepada rezeki dan masa tu saya baru bekerja 3 bulan sebagai seorang pegawai farmasi. Kalau tuan-puan tengok tadi, Puan Fazhuda perkenalkan saya sebagai full-time public good business owner kan? Okay, tapi sebelum tu saya adalah seorang pegawai farmasi dan apa yang berlaku pada saya adalah 3 bulan saya mula bekerja sebagai pegawai farmasi, seorang rakan saya, rakan sekolah, dia PM saya. Dia kata nak tak beli tanah, mak dia nak jual. Lepas tu saya cakap, ini bahasa kawan kata, aku baru 3 bulan kerja mana ada duit, aku takkan buat loan. So masa tu mindset saya lah, saya takkan buat loan untuk nak beli tanah. Tapi benda tu tak habis dekat situ. Sebalik saya cerita dekat mak saya. Jika Tuan Bashir tadi anak bongsu, saya pun anak bongsu tuan-tuan. Jadinya segala apa yang berlaku dalam kehidupan saya banyak cerita pada mak saya. Okey, dan macam ni kenapa saya cerita dekat mak saya, sebab pengalaman beli tanah ni tuan-tuan dengan emas, mak saya pernah lalui dia dulu. Mak saya pernah buat dan masa tu saya masih, untuk pengetahuan tuan-tuan, mak saya ibu tunggal. Okey, masa arwah daddy saya meninggal, saya berumur 7 tahun dan masa tu tuan-tuan bayangkan ibu tunggal yang bukannya government servant, bukannya bekerja makan gaji, bekerja kampung tuan-tuan. Okey, tapi masa tu mak saya ada satu habit, iaitu mak saya suka menabung emas. Mak saya simpan emas, walaupun emas 916 masa tu. Dan masa tu saya berumur 7 tahun, saya tak faham apa-apa lagi, tapi mak saya selalu cakap, inilah modal kita. Tuan-tuan, budak-budak umur 7 tahun, bila cakap inilah modal kita, mak aku ni nak meniaga ke apa kan? Tapi saya tak argue benda tu, saya terima je benda tu. Sampailah satu tahap bila saya dah masuk universiti, mak saya ajak saya pergi ke owner tuan tanah yang saya tengah duduk sekarang ni. Okay, mak saya kata dia nak beli tanah ni. Dan masa tu baru saya faham. Tuan-tuan cuba bayangkan, let's say kalau mak saya cuba kumpul duit dalam masa beberapa tahun tu, agak-agak mak saya dapat tak kumpul duit. Tapi mak saya ada satu mindset dalam minda dia, kalau dia mak saya kumpul duit memang takkan dapat, tapi apa yang mak saya buat, mak saya simpan emas. Okey, dan masa tu saya tengok pengalaman mak saya beli tanah menggunakan emas yang mak saya ada. So saya ada pengalaman dekat situ yang saya tengok. Dan okey, berbalik pada cerita yang kawan saya offer beli tanah tadi, so saya ingat macam mak saya pun boleh buat benda yang sama. Kan sebab bila kita dah ada pengalaman daripada first experience dan saya kata okey, mungkin mak saya berminat nak beli tanah ni. So saya pun cakaplah dekat mak saya, ada kawan nak jual tanah tu. Tapi mak saya kata cukup lah, bahasa Kedah beda mak ni cukup dah. Sekarang ni zaman masa anak-anak pula untuk buat harta. So saya cakap lah, mak saya kata adik Umi belilah. Kalau siapa yang pernah follow Facebook saya ada buat penulisan ni. Mak saya kata adik Umi belilah. Okay, saya kata mak, adik Umi tak mau buat loan. Adik Umi tak ada masa, tak boleh lagi nak beli tanah dengan harga 60,000 dalam masa baru 3 bulan bekerja. Dan masa tu mak saya yakin dengan saya. Mak saya tak apa, ambil je emas mak. Okay, ambil je emas mak, beli tanah tu. Tapi sebab mak saya yakin saya boleh ganti balik emas-emas tu sebab saya ada gaji yang tetap. So dalam masa dengan alhamdulillah tak sampai dalam dia macam benda yang rezeki dia akan dipermudahkan. Okay, so alhamdulillah tanah tu sekarang ni masih ada di kaki Gunung Jerai tu buat sebagai sawah padi. Dan tuan-puan,
emas yang mak saya bagi tu pun dah dapat balik semua. Saya dah tebus balik semua emas mak saya bagi tu. Alhamdulillah tak sampai pun 3 tahun tuan-puan. Okay, dalam masa 2 tahun lebih je. Okay, apa tu saya dah bagi balik emas yang mak saya pinjamkan tu, berbekalkan gaji yang saya dapat. Dan dekat sini, okay, macam mana, okay, berapa, kalau ikut kepada realistik, kat sini yang tadi mak saya dah ada emas tu. Tapi kalau kita tengok balik realistik untuk kita nak kumpul, target nak kumpul, nak beli tanah ni tuan-puan, sekarang ni mudah saja tuan-puan. Kan, sebab dalam, cuba tuan-puan boleh letakkan target tuan-puan at least 3 tahun ataupun 5 tahun. Realistiknya tuan-puan boleh capai dalam masa 5 tahun. Okay, let's say macam tuan-puan ada satu tanah yang memang tuan-puan aim dah nak beli tanah tu kan. So tuan-puan target lah, mungkin tuan-puan boleh simpan 1 gram sebulan. So setahun dah ada 12 gram kan. Kalau target 5 tahun, kita at least dah ada 60 gram. 60 gram tu tuan-puan, kalau ikut pada nilai hari ini, lebih kurang dalam 30,000, betul tak? Tapi tuan-puan jangan lupa, kita ada kenaikan harga emas at least minimum puratanya 10% setiap tahun. So kalau kita ada 60 gram dengan nilai 30,000 hari ini, dalam masa 5 tahun lagi, nilai dia akan naik dah ke 45,000 tuan-puan. Okay, kalau tanah tu berharga 45,000. Kalau tanah tu berharga 45,000, tuan-puan dah boleh aim untuk target nak beli tanah tersebut mula dengan kumpul 1 gram daripada hari ini, 1 gram sebulan. Okay, tapi kalau tuan-puan ada target yang lebih besar, aim untuk dapatkan tanah yang lebih mahal, okay, contoh 90,000 ataupun 100,000, tuan-puan boleh target simpan 2 gram. Kan kita boleh simpan sebab tadi macam Tuan Bashir cakap, emas simpan adalah aset kan. So target simpan 2 gram dalam masa 5 tahun. So kalau kita tengok kepada nilai kuantiti gram tu, tuan-puan akan dapat lebih kurang dalam 120 gram dalam masa 5 tahun. Kalau simpan 2 gram sebulan tuan-puan. Dan jangan lupa, macam saya kata tadi, average kenaikan harga emas 10% setahun. Dan kalau tuan-puan tengok pada kenaikan harga emas dalam masa 5 tahun lagi, dengan nilai 120 gram ni, tuan-puan akan dapat nilai emas tu lebih kurang dalam 90 ke 100,000. So tuan-puan, simpanan emas ni ada matlamat tuan-puan. Kita bukan nak simpan emas sampai penuh satu store. Kan? Kalau nak simpan emas ni sampai susun dalam store tu, tak guna juga tuan-puan. Okay, simpanan emas ni bermatlamat. Jadinya by the time dah cukup matlamat tuan-puan tu, kan, dah cukup capai, tengok emas dah ada berapa gram, tengok dengan harga tanah yang tuan-puan target nak beli tu, apa lagi tuan-puan? Jual lah, kan? Jual. So jual emas tersebut dan dapatkan tanah yang tuan-puan dah target tadi dan usahakan tanah tersebut. Okay, so kalau tuan-puan beli tanah, kalau dibiarkan kosong, no point tuan-puan. Okay, no point. Okay, yang penting tuan-puan beli tanah, pastikan tanah tersebut diusahakan dan dapat hasil. Itu baru kita namakan dia aset. Okay, tapi kalau tanah tersebut tuan-puan beli, walaupun beli dengan emas, tapi tak diusahakan, itu adalah liability. Okay, pastikan macam tadi Tuan Bashir kan dah buat rumah sewa, dapat passive income at least 1 bulan daripada 4 buah rumah sewa tu dapat 2,000. So itu adalah harta tuan-puan. Harta ni bila kita ada tanah, kita usahakan tanah tersebut dan kita dapat income setiap bulan. Tu yang kita nak. Sama juga macam saya, bila saya beli tanah tadi, tanah tersebut biasa dekat Kedah, kita usaha buat sawah padi kan. So setiap 6 bulan saya akan dapat income daripada hasil sawah padi tersebut. Dan kalau kita tengok kepada ROI tuan-puan, sudah beli tanah tu lebih kurang dalam 10 tahun lah. So memang kita dah dapat keuntungan dah. Okay, tuan-puan cuba bayangkan kalaulah saya buat loan, kalau beli tanah menggunakan melalui loan, belum tentu habis lagi tuan-puan loan tersebut. Okay, selalunya loan ni memang kita buat bertahun-tahun kan, dan selalunya takkan selesai dalam masa 10 tahun macam tu. Okay, tapi dekat sini bila kita beli emas cash, automatik kita dah boleh dapat dah hasil itu secara bersih, kita kata bersih setiap bulan. Tapi kalau dengan loan bank belum tentu lagi. Alright, sebab tu kita kena ada letakkan target, tengok pada harga tanah yang tuan-puan nak beli tu, mula kumpul hari ini. Okay, mula kumpul hari ini. Alright, kalau kita asyik macam nak beli tanah lah, tapi kita tak usahakan untuk nak kumpul emas tu, dia ibarat angan-angan mak jenin tau tuan-puan. Okay, ibarat angan-angan mak jenin. Tapi kalau kita usaha untuk kumpul emas yang ada sekarang ni, kita kumpul, so insyaAllah emas tu akan menjadi milik tuan-puan. Okay, saya serahkan kepada Puan Moderator. Terima kasih Puan Umi di atas perkongsian tadi. Hebat ya Ibu Puan Umi, dia visionary ya, dia boleh pandang ke jauh ya. Dia pandang jauh ya. Dia simpan emas daripada dulu, kumpul emas daripada dulu, lepas tu gunakan emas tu untuk beli tanah.
kita juga boleh buat macam tu, kumpul emas sikit-sikit dengan public gold memang boleh.